Modenas Elite 150S ialah skuter premium yang dilancarkan sempena ulang tahun ke-30 Modenas pada September 2025 yang lalu, menggabungkan gaya moden dan practicality dengan dikuasakan enjin 149cc, 4 lejang, 4 injap, Euro 4 yang menghasilkan 14 kuasa kuda dan 3.5 Nm torque serta tangki bahan api besar 12 liter yang mampu mencapai jarak sehingga 480 km. Segmen skuter 150cc adalah penting di dalam pasaran negara ini dan Elite ditawarkan bagi memenuhi jurang antara 125cc dan 250cc dalam barisan motosikal Modenas di Malaysia. Model ini juga sudah menjalani ujian ketahanan sejauh 20,000 km dan reka bentuk adalah hasil kerja Pasukan Kajian dan Pembangunan R&D Modenas di Gurun, Kedah. Selain harga jualan yang kompetitif, skuter ini dilengkapi dengan ciri terkini dengan lampu LED hadapan dan belakang, port pengecas USB, ruang simpanan bawah tempat duduk, muat helmet dan brek cakra depan belakang. Skuter ini ditawarkan menerusi dua pilihan warna, Riviera Blue dan Quantum Grey dan dijual pada harga RM7,877 atas jalan tanpa insurans. Modenas Elite 150S merupakan sebuah skuter keluaran syarikat motosikal tempatan, motosikal dan enjin nasional sendirian berhad, Modenas, yang direka khusus untuk penunggang yang mahukan gaya, keselesaan dan prestasi harian. Model ini popular di kalangan pengguna Malaysia kerana ia menawarkan ciri-ciri praktikal dengan harga yang lebih mampu milik berbanding pesaing jenama luar. Elite 150S mengekalkan reka bentuk skuter klasik dengan sentuhan moden. Bahagian depannya hadir dengan lampu utama yang besar dan jelas, sesuai untuk tunggangan waktu malam. Ruang duduk yang luas serta ergonomik memberi keselesaan sama ada untuk tunggangan jarak dekat di bandar atau perjalanan lebih jauh. Modenas Elite 150S mampu menghasilkan kuasa yang cukup untuk kegunaan harian. Walaupun bukan dicipta untuk kelajuan tinggi, prestasinya stabil dan lancar terutama untuk kegunaan bandar seperti pergi kerja atau ulang-alik ke kampus. Kelebihan utama skuter ini ialah: pertama, dari segi penggunaan minyak petrol, ianya sangat jimat sesuai untuk penunggang yang mahu kurangkan kos harian. Kedua, transmisi automatik CVT yang mudah dikendalikan tanpa perlu menukar gear. Ketiga, tempat duduk selesa sangat sesuai untuk penunggang dan pemboncing. Keempat, rekaan kompak mudah untuk dikawal terutamanya di kawasan bandar yang sesak. Dan yang kelima, kuasa enjin yang sederhana cukup untuk memecut di jalan bandar dan sangat sesuai untuk wanita. Skuter ini dilengkapi dengan sistem brek hadapan cakra dan brek belakang drum yang mencukupi untuk membrek secara stabil. Tayar bersaiz sederhana memberi cengkaman yang baik pada jalan raya kering maupun basah. Modenas Elite 150S sesuai untuk penunggang muda yang mahukan skuter bergaya tetapi berpatutan. Sesuai juga untuk golongan pekerja harian yang perlukan kenderaan praktikal dan jimat minyak. Dan ianya sangat sesuai untuk orang yang baru belajar membawa motosikal. Bagi penunggang yang mahukan motosikal mudah dikendalikan tanpa perlu risau tentang gear terutama golongan pelajar dan wanita.